Orang KL panggil pasal agak rojak. Orang KL lah. Kalau staf kalau Penang kalau dia orang panggil pasal sembuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagi rojak satu. Okey. Rojak special lah. Okey. Ini kelapa. Okey. Ini cucuk lembut. Ini macam biasa lah. Biasanya. Okey. Ini tahu. Telur bagi sebiji lah mu. Sebiji okey. Memang dapat sebiji eh? Memang sebiji punya. Okey. Ni telur sebiji punya penuh. Okey, boleh. Ada sayang apa ni? Ini timun ni, timun. Okey. Ini sengkuang. Lepas tu apa yang specialnya ni mu? Ada sotong. Boleh sotong? Ini Okey. Sotong. Boleh. Habis dah mu? Ada, ni Ada, okey. Kuah ni, tengok kuah tambah panas ni tengok. Kau sentiasa panas ha? Panas lah biasa. Okey. Ini sambal sotong. Ini sambal sotong. Sambal sotong okey. Okey. Okey boleh mu. Kalau macam ni apa ringgit mu? Macam ni RM8 lah. Ada RM8. sotong, ada telur. Bang, bagi cendol tu bang. Okey, ada apa ni bang? Cendol. Ini ada cendol ya bang. Cendol mari bang. Banyak ah. Ada piok bang, santan pun piok. Kita ada kacang merah bang. Okey. Dan kita ada jagung. Puas makan ni. InsyaAllah InsyaAllah, puas makan. Okey, kita ada gula Melaka dia bang. Pekat, melekat ni bang. Ada santan bang. Macam yang cakap tadi bang, santan piok. Siap ah. Siap bang, steady Ni bang. banyak sini apa ringgit? Ini RM3 saja bang. Ni sotong. Dia punya cendol isi selambak penuh ah. Isi banyak, kuah dia sedap dan sambal dia pedas-pedas sikit. Kalau lama dia masuk angin. Kuah Kalau apa? panas, cucuk panas perlu okey. Musim macam ni dia masuk angin. Sedap. Popok ni kena sentiasa top up ah. Oh. Ini cucuk kelapa ni, kelapa. Okey. Kelapa ada, bawang ada lah ni, cucuk Ini kerupuk. Ni yang garing-garing Yang ni. garing-garing rangusnya. Ni rojak ke pasal mak mu? Ini orang KL panggil pasal agak rojak. Orang Okey. KL lah. Kalau staf kalau Penang kalau dia orang panggil pasal sembuh. Okey lah. 12 sampai habis lah. 4 saya dekat tahun 85 sampai sekarang. Memang kat sini? Ui lama. 40 tahun dah dekat 40 tahun. Ini rojak depan LRT Taman Bahagia, SS2.